Sorotan berita setakat jam 2 petang, Jumaat 21 Mac 2025. Penganalisis menepis dakwaan DAP akan menjadi MCA 2.0 seperti didakwa seorang pemimpin UMNO susulan prestasi merosot beberapa tokoh parti itu pada pemilihan jawatan kuasa tertinggi pusat minggu lalu. Azmi Hassan berkata DAP dikatakan disokong 80% pengundi Cina berbanding MCA yang kekuatannya bergantung kepada sokongan 40% hingga 50% undi Melayu susulan kedudukannya sebagai rakan UMNO dalam Barisan Nasional. Bekas ahli Parlimen UMNO mencabar Hadi Awang mengesahkan dakwaan kononnya mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri membelakangi ketetapan Allah. Taufik Ismail berkata Hadi tidak seharusnya mengeksploitasi agama untuk mengelirukan orang ramai susulan kenyataan Hadi pada Rabu menolak gesaan DAP untuk mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri dan berkata tanggungjawab adalah amanah besar daripada Allah. Dalam perkembangan sama, pemuda DAP Kepong membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang berhubung hantarannya di Facebook yang bertajuk mengutamakan cadangan DAP membelakangi ketetapan Allah. Ketua Pemuda DAP Kepong Jefferson Chia berkata, kenyataan berbau hasutan ahli Parlimen Marang itu yang mendakwa pemimpin partinya secara terbuka menentang Islam disifatkan tuduhan berbahaya yang boleh mencetuskan ketegangan kaum dan agama. Ahli ekonomi menyokong pelaksanaan mekanisme harga dua peringkat bagi subsidi petrol RON 95 yang disifatkan lebih sesuai berbanding pemberian bantuan tunai kepada rakyat. Pensyarah Universiti Teknologi Mara Tan Pek Leong berkata penggunaan kad pintar pengenalan diri dan e-dompet dapat mengurangkan kos pentadbiran, meminimumkan penipuan, membolehkan pengesahan waktu sebenar di pam minyak dan mengelakkan salah guna bantuan tunai untuk pembelian selain bahan api. Penekanan terhadap aspek keselamatan dan penyediaan kemudahan seperti lift antara jaminan diberikan Kementerian Pendidikan kepada Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan dalam pelaksanaan projek rintis sekolah bertingkat pada tahun ini. Setiausaha Agungnya Fauzi Singgon berkata pihaknya lega apabila kebimbangan yang diutarakan itu diambil kira oleh kementerian berhubung inisiatif terbaru kerajaan dalam menangani isu kepadatan sekolah. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.